Cincun trip. Tapi abang ni. Tak apa. Ini je lah. Kita nak cari apa ni, Arim? Tak tahu. Tak tahu. Lampu. Apa dah tadi? Kipas. Ini lah. Jaket nak ni. Jaket. Betul dia. Aku beli itu hari apa 600. Kebun. Okay, nice ah. Tapi menarik tau. Kan? Ya, macam sama. Oh yo. Nah pula Doraemon. Oh, kambingnya. Berapa barang pencarian hang ni? Banyak ah? Kena order lori. Oh, lama. Dah tempat sikit. Cantik. Allah, cantik. Saya rasa macam saya akan memberakkan emas. Mungkin saya akan jadi kaya lepas setiap kali saya berak. Ini adalah tangan satu bidang. So kalau flush pun air dia akan warna emas lah. Good investment. Bank gold. Mega. Ni pegang pun rasa kaya. Ya boleh je buat macam ni. Phone holder apa? Tak tahu. Bukan? Betul lah rasa kaya. Nak keluar air 150 tau. Kira ni Sorrento. Tak, pintu saja. Belum masuk cat. Mana Cik Karim? Cik Karim, tengok ni. Berapa sekarang dia baru dapat RM15. Tak, ni abang ni tanya awak. Apa saya? Ni akak ni. Oh, akak. Biasa pintu rumah biasa je, rumah teres. Saya dalam 3x7 dulu, okey? Boleh? Kalau dalam 3x7, harga pintu saja RM105. Untuk pemasangan rumah area mana? PJ. Cat 200 satu pintu. Ya. Kalau kita beli pintu saja boleh kan? Boleh. Kau ni steady. Belakang kan? Tapi kalau kita ada 5 dah, ada tempat yang ada 5, ada tempat yang ada 4. Apa dia lepas situ? Tambah simen, dia masukkan. Mana tu bidang? Dia ada seorang dia kat sini. Dia yang tak ada orang rumah tangga tu. Rumah ada. Rumah ada. Orang rumah je tak ada kat sini.